before kita cakap benda ni, doktor explain apa erectile dysfunction. Okay. Dan juga kenapa kadang-kadang dia berlaku kepada lelaki yang muda, tak semestinya tua. Maybe boleh explain juga age, seawal mana you boleh dapat ED ni. Okay, alright. So erectile dysfunction ni ataupun nama bahasa kita kenal mati pucuk. Okay. So mati pucuk ni kita tahu yang mana zakar tak naik. Okay. So sebelum kita nak tahu apa benda tu berlaku, kita kena tahu macam mana zakar tu boleh naik. Baru kita tahu apa tu mati pucuk. So zakar ni dia adalah satu organ yang tak ada tulang. Okay. Dia boneless dan dalam dia ada spongy structure. Okay. Spongy ni penuh dengan salur darah. So zakar tu akan naik bila dia ada sexual arousal, sexual stimulation, salur darah akan besar. So sebab tu kalau zakar yang tegang, zakar yang betul-betul erection yang betul, kita akan nampak dia akan pulsating lah. So opposite-nya adalah erectile dysfunction yang mana darah tak masuk. Sama ada salur darah dia tak boleh nak besar ataupun darah dia terhalang untuk masuk, menyebabkan dia dapat erectile dysfunction. So mati pucuk untuk orang yang dah berumur 50 ke atas tu common. Terutama untuk mereka yang ada masalah kesihatan lah. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung. Sebab salur darah tersumbat. Sama juga macam orang dapat heart attack dengan stroke. Salur darah tersumbat dekat jantung dengan otak. Kalau salur darah tersumbat dekat zakar, dapatlah erectile dysfunction. Maksudnya heart attack tapi dekat zakar. Tapi isu dia sekarang semakin banyak kita jumpa mereka yang muda, 20-an ke 30-an.